forward. Injure forward. Wow, media Iran, diorang tak cakap pesing-pesing. Terus gelar insiden ni Hari Gelap Tentera Udara AS. Dengar macam dramatik kan? Tapi ini bukan sekadar tajuk berita sensasi. Ini sebenarnya satu serangan psikologi yang direka khas untuk gegarkan mitos yang kuasa udara Amerika ni kebal. Konflik ni, sekarang dah masuk fasa yang jauh lebih merisaukan. Dominasi udara yang selama ni jadi tulang belakang kuasa Amerika dekat rantau tu, dah mula nampak retak. Semuanya sebab kehilangan pesawat pejuang canggih yang tak siapa pun sangka boleh berlaku. Dan inilah dia, detik yang mengubah segala-galanya. Buat pertama kalinya dalam sejarah, sebuah jet pejuang Amerika Syarikat disahkan ditembak nyatuh. Ini bukan cuma soal hilang aset ketenteraan tau. Ia satu tamparan hebat yang gegarannya terasa satu dunia. Okey, so teruk mana sebenarnya kerosakan ni? Jom kita bedah siasat laporan rasmi dari pihak Amerika untuk faham skala sebenar kerugian diorang dan apa yang jadi lepas tu. Pengesahan pertama yang memang buat semua orang terkejut. Sebuah jet pejuang Amerika terhempas. Ini bukan lagi kabar angin, tapi satu pengakuan rasmi yang jadi penanda bermulanya satu hari yang suram. Sejurus lepas tu, satu misi mencari dan menyelamat yang nekat terus dilancarkan jauh ke dalam wilayah musuh. Bayangkan betapa berisikonya operasi ni. Nasib seorang lagi juruterbang masih lagi tanda tanya, menambahkan lagi debaran. Tapi cerita tak habis kat situ. Keadaan jadi lagi teruk. Masa tengah buat misi menyelamat tu, 2 helikopter UH-60 Black Hawk pula yang jadi sasaran. Cuba anda fikirkan sekejap. Tim penyelamat itu sendiri diserang. Ini hantar satu mesej yang sangat jelas dan menakutkan. Tak ada seinci pun ruang udara yang selamat. Keupayaan Iran untuk serang operasi sokongan macam ni menunjukkan satu tahap ancaman yang betul-betul baru. Dan senarai kerugian ni makin tanjang. Sebuah F-15E Strike Eagle disahkan jatuh, manakala sebuah A-10 Warthog pula rosak teruk sampai terpaksa buat pendaratan cemas. Skala insiden ni sekarang jelas jauh lebih besar daripada apa yang dilaporkan pada mulanya. Macam mana-mana konflik pun, mesti ada dua sisi cerita kan? Sekarang, jom kita tengok pula macam mana Iran bentangkan naratif diorang. Bagi media Iran, ini satu kemenangan epik. Mereka umumkan yang mereka dah berjaya lumpuhkan kuasa udara Amerika, siap rayakannya lagi sebagai hari hitam yang memalukan untuk musuh ketat mereka. Dekat sinilah kita nampak perbezaan cerita yang sangat ketara. Di satu pihak, kita ada laporan AS yang lebih terkawal. Di pihak yang lagi satu, dakwaan Iran yang, bukan main lagi. Termasuklah tembak jatuh F-35 dan pintas peluru berpandu. Selamat datang ke medan perang maklumat. Kesan daripada insiden ni bukan setakat dekat medan perang je tau. Ia dah mencetuskan satu gelombang kejutan politik yang dirasai sampai ke Washington. Yang agak ironik, cuma beberapa hari sebelum kejadian ni, Presiden Trump dengan penuh yakin isytiharkan, kita telah mencapai penguasaan udara sepenuhnya. Kata-kata tu sekarang, dampak macam makan diri balik. Tapi medan perang ada cerita dia sendiri. Beberapa hari kemudian, realiti pahit membuktikan yang dakwaan penguasaan udara tu mungkin dibuat terlalu awal. Kerugian di udara ni cuma sebahagian daripada kos manusia yang makin meningkat. Dengan adanya laporan ratusan anggota tentera AS terkorban atau cedera, tekanan ke atas pentadbiran Trump untuk fikir balik strategi diorang sekarang ni memang tengah memuncak. Jadi, apa maksud semua ni untuk masa depan? Kita nampaknya sedang menyaksikan permulaan satu realiti baharu. Langit tu dah tak ada siapa yang boleh anggap ia milik mutlak mereka lagi. Peralihan strategi yang berlaku ni sangat jelas. Mula-mula, semua orang anggap dominasi udara AS ni satu benda yang pasti. Kemudian, Iran tunjukkan yang mereka pun ada taring. Dan sekarang, kita berada dalam fasa konflik yang jauh lebih sukar untuk diramal. Inilah poin yang paling penting sekali. Tak kisahlah berapa nombor sebenar pesawat yang jatuh, satu perkara dah pasti. Mitos yang tentera udara AS ni kebal dekat rantau tu dah hancur. Dalam perang, persepsi adalah segala-galanya. Dan persepsi itu kini dah berubah. Semua ni tinggalkan kita dengan satu persoalan besar kan? Adakah kita sedang menyaksikan pengakhiran sebuah era untuk penguasaan udara Amerika? وطالبا عنيدا ببأس مريد